Dulu dekat Mediacorp yang lama, company tu nama Mediacorp lah. Mediacorp ni Ria di bawah naungan Mediacorp. Okey. So dia dekat kubu Cina. Okey. Depan tu keliling semua kubu Cina. Okey, bangunan kubu Cina. So kita basement dulu pun situ kubu Cina. Okey. So basement kita tu kena turun bawah tu basement tu, kita punya studio tu macam-macam kisah pengalaman seram berlaku kat situ. Alright. Jadi studio tu orang kita dah DJ dah mula cerita tau. Alright. Oh sini seram, kadang-kadang tu gini. So bila pendengar dah tahu, dah establish Okey. that place Memang seram. is scary. Okey. Then you sampaikan cerita seram, dan orang dah boleh dia ni berani apa cerita kat sini. Okey. You faham? Okey. So kalau you buat tempat yang dia punya Environment basis dia, dia, environment dia tak seram, Aha. walaupun cerita seram, orang dah tak boleh relate. Oh, okey. Ni salah satu benda yang maksudnya make believe orang tu orang dah tahu dululah sebelum abang masuk. Orang dah tahu. So orang tahu Caldecott Hill tu depan dia kubur Singaporean lah. Basically tahu. So kita sebagai penyampai ni pun kena maklumkan. Orang tahu saya bawa sini. Dan masa tu pula kalau dekat radio, basement tu dia ada dalam 4 stesen radio. Okey. Semua stesen radio pukul 12 dah tamat. Okey. Ria pukul 12 masih ada DJ, saya last lah orang. Masa So yang saya kena masuk? cakap stesen lain semua dah tutup kedai. Saya seorang kat sini. Depan saya ni kubu Cina. Ini dan konti ni pernah saya ceritakan dulu. Saya cerita you must set your apa your what do you call that, your apa ni the environment. Okay. You kena beritahu yang you berada di tempat seram, you seorang diri, orang tak ada sekeliling, dan orang dah okey. Dia dah berprojek lah benda tu kan. Sebab bos saya selalu cakap, Encik Hassan Saleh, dia cakap audio is the theatre of the mind. Oh, okey. Betul. So you cakap something, you describe pada orang, untuk orang tu fikir yang you berada tempat mana. So that's why bila saya cerita, alhamdulillah orang-orang yang OKU, yang tak boleh nampak, antaranya Khalif Baskes, Okey. juga dengar. Azmi. Dia pernah cakap, saya dengar Malam Seram, saya dengar MJ12 dulu. Okey. So because bila you cerita tu, you kena cerita in detail. You kena establish yang you berada di tempat seram, dan baru orang akan rasa you seram.